So, hari ni kita nak pergi makan lagi dekat Thailand. Parking jauh sikit sebab tak ada parking. Ramai betul lah rakyat Malaysia datang bazar sini hari ni. So, kat sini kita datang beli ayam longan je sebab ayam lain-lain tak sedap. Ni, ni satu lagi. Kan air purple. Air purple. Kita dah jumpa dah ayam longan kita. So, kedai ni nasi kamut dia sedap gila. Aku patut main kat kedai ni. Cari dessert lah hari ni. Kek kelapa weh. Sedap. Danok. Tu ramai orang yang tanya kan kat mana kami makan daging danok tu. Kami makan dekat sini. Saya tengok bahagian depan dia pula. So kita boleh tahu lah apa nama kedai dia. Campur lemak lah. Oh ini 20 baht. 20 baht. 50 baht. 20 baht. 140 baht. Wazon matcha. Ini 60 baht. Ayam longan ni 30 baht. 100 baht. Daging danok. Dah sampai. Ni nasi dengan tom yum dia. Tom yum ni sedap tak? Apa ni? Lagi dia memang juicy. Dah. Sotong. Sos dia. Nasi dengan tom yum. Daging danok dah. Ada? Oh, lemak. So dia di kedai juga depan ni. Sebelah dia tu macam ada kedai kopi kot. Kedai depan ni pun okey juga untuk makan. Weh, kozon yang ni memang sedap weh. Tengok dalam dia. So dia feeling bubur matcha. So atas pun dia akan bubur matcha juga. Memang sedap. So kalau apa pergi bazar dekat Thailand tu boleh beli yang ni. Jangan makan sampai habis. Nanti aku nak makan sampai habis. Baca buku dulu. Nak makan sampai habis. Mami, aku nak makan sampai habis. Aku nak makan tu sampai habis.